Hai, Assalamualaikum. Saya Hadif Zakwan bin Muhammad Helmi, pengacara UATV, TVPSS, SK Bandar Baru Bangi, saluran informasi anda. Pada hari ini, 9 Mei 2026, berlangsungnya program kejohanan sukan tahunan sekolah SK Bandar Baru Bangi bagi tahun 2026 yang diadakan di Stadium Universiti Kebangsaan Malaysia. Program ini merupakan program kemuncak bagi acara sukan yang dipertandingkan. Kejohanan sukan tahunan sekolah SK Bandar Baru Bangi bagi tahun 2026 ini telah berlangsung di Stadium Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebelum kemuncak kejohanan sukan ini, latihan rumah sukan bagi acara larian, lontar peluru, lompat tinggi dan lompat jauh menjadi acara utama yang dijadualkan dalam latihan rumah sukan. Telah diadakan pada bulan Mac sehingga awal bulan Mei. Program kejohanan sukan ini telah dirasmikan oleh Encik Sukur bin Hamid, YDP PIBG SK Bandar Baru Bangi. Aktiviti berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. From every corner of the world, we've come to live our dream. We're all united here as one. بالسلام نفتح قلبا ونبحر شرقا بالحب وغربا والفوز الفوز لكل منا ممن تعنى بما أتمنى واليوم ننجز وعدا ونبلغ مجدا للعالمية. هيا 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 ويلا تهيا هيا بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا هيا 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 ويلا تهيا بسم الله ابتدينا. Tahniah kepada semua para pemenang. Semoga dengan adanya program ini, ia dapat memberi semangat kesukanan kepada warga SK Bandar Baru Bangi. Sekian saja untuk episod kali ini UATV, saluran informasi anda. Sehingga berjumpa lagi. Bye.